Okay geng, selamat datang ke IZ Project Channel. So hari ni saya dan kawan-kawan SWS Angler kami turun ke kolam yang first time saya turun. Diorang pernah turun. So ada seorang dua yang pernah turun. So hari ni kita turun ke kolam Port Cik 23 di Bagan Pasir, Tanjung Karang. So saya pun tak tahu lagi macam mana kat sini game. Saya rushing, sepatutnya kolam buka pukul 10. Hari ni saya baru lepas set up apa semua, keluarkan barang 10-5 minit. So dah 5 minit berlangsung. So let's go geng, kita jumpa kat alam. So macam biasa, jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Bye bye. Okay geng, dah masuk kolam. Ui, lambat kita geng. Tak apa, insyaAllah ada rezeki. Jalan tadi boleh potong lah. Ya, nak ikut shortcut ni. Jabatan roboh. Dapat ikan 500. 14 kita buat gitu. Kita kopek cepat. Masuk balik tu. Ya. Kalau ada Eid punya bapak angkat. Siapa Siapa? Nah. Sama dengan saya. Bismillah. Let's go geng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, first cast of the day. Makan. Kolong sia. Lucu juga. Ui, sangat. Hey, abang ni jam tak ada kumpau. First strike. Lucu geng. Kanan. Kanan. Kiri. Kiri jauh.
Yelah itu lah, tekan dia. Kanan. Thank you. Sudah dah jumpa. Sudah jumpa. Tumpang Maaf. Tumpang Jangan terkejut kawan. Yo, nampak. Nampak. Oh ya lah. Sudah kena. Makan sambal. Sambal. Tahan. Relax. Apa tu? Apa sudah jadi? Kata kuat. Aku tengah pulung tak aku kena benda. Orang nak selamat kau lagi. Mesyuarat dulu. Apa dia? Kenapa? Tersangkut cincin? Tak, kalau kata tali tu senang mihun, tension tu kuatkan. Jangan paksa.
ketatkan tension. Dapatkan balik setting. Bye, kau ambil ending bye. Depan sini depan bye. Okey. Relax je. Don't push. Wow. Aku belum gulung. Dah potong tali kau bye. Bye, tali. Dah potong. Tali kau potong. Ni tu. Potong tali kau je bye. Oh, jangan bagan. Pandai di ini juga. Ada GP ya? Tak boleh faham member. Tak boleh faham. Apa? Kata nak ikut je laut. Itu pun takut. Tak boleh faham. Oh, kau kat SSG kau main lambung ikan kau. Aduh sedap. Kanan. 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 Ini haruan ke teman? Ikan mahal pandai cari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Siapa punya tali ni? Amy ke? Dua orang, Amy dengan abang ni campur. Buka dulu. Oh, banyak ah. Campur. Abang kau lain macam ada. Tak boleh pam. Halus sangat ketuk tu. Push. Apakah ini?
Dah dia delete. Oh, licin je. Rod ni licin. Aisyah. Licin lah rod ni. Ni gari siapa ni? Ha? Serupa. Serupa lebih sikit. Daripada FG pendekkan sikit. Saya tak pandai main panjang. Jadilah. Yep. Okay, masuk gari ada baik. Oh, si akak mari sini ya. Tangguk. Jai. Jai. Jangan bagi kena gari. Double strike. Isi ikan kutip. Maaf kata. Double strike. Ini macam tu mancing mak. Mancing double strike. Oh, ikan tengah makan ni. Aduh. Pasal dia. Tadi dah hijau jangan ikat panjang sangat. Tali apa? Baik tu lah. Tak, cerita dia ada ekor ikan kat belakang. Kutip baling. Roket. Isi ikan pakai. Tak bawa jangkau. Dia ambil sini. Makan lagi. Orang apa tak rembat? Main lah. Jangan main. Pakai apa? Udang ke?
Ini kali time kita juga. Dah, tangguh-tangguh dah, sebelah-sebelah. Ha? Ya. Betul, kadang macam tu. Tak pakai lah, baru ikan makan. Lah, ada barang. Ketuk kuat sikit. Oi, 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 oi. Kuat lah. Oh, sengit, sengit. Oh. Macam tu lah. Ui, GTO. Pakai pelampung. Ha? GT je? Pelampung lah. Ush. Oh. Hari yang mantap. Tak boleh ni, tak boleh ni. Kena sotong ni. Mantap lah. Ada barang. Ada barang. Ini mau kah? Ini barang. Baru boleh challenge kawan tu. Walaupun dia 6 ekor, kita pun ada GT mah. Eh, GT toyol macam mana tu? Kau-kau lah. Dia makan ni duk. Yang waktu ni. Sampai pusuk belah. Itu dah. Ha. Pusuk belah biasanya. Aduh, lucu. Tak sempat masuk. Pusat setengah dia makan masuk sini. Umpan pakai balai umpan itu. Laku tu. Eh kawan, saya punya ikan tak nak ke? Tadi nak ikan. Baik nak, bila rod baru, baling jauh. Kan? Itu bawa kena bawa jet ski kan. Ni solid carbon ke? Ya. Boleh cover putih tan. Boleh cover berapa? Oh. Macam GT ada lagi dah. Ada cari. Tak nak batu roket ni untuk batu dan kempas pecah juga. Ayo, udah mau balik ni. Habis nak beli. Dah kata. Ni tu. Tapi kalau makan jauh mau mampus. Cepat ikan makan. Saya mau rasa ini rod macam mana, ketuk. Ada sur tak ada sur. Wah. Ketuk. Wow. Hari yang mantap.
isi ikan ni datang ke? Kariba. Datang ke? Kariba. Tak ada. Ya elah. Sardin seret ni tak nak ke? Apa? Oi, gantung ke apa? Gantung ke dasar? Gantung. Kalau ketuk lagi memang saya tukar benda tu. Tengok ah. Ada tu. Mak sangkut pula. Nice. Kau roket bodoh. Betul. Betul ada lah kolong depan ni. Cik betul. Dan kau pakai apa Dan? Jangan kolong. Dia takut lucut tak. Situ ada kolong. Relax, relax. Relax, relax. Kanan, kanan, kanan. Ui, ush, ush. Ush. Ha? Kanan, kanan, kanan. Ikan hitam. Jap. Laluan, laluan, laluan. Tak boleh tarik, tak boleh pam, tak boleh pam. Dan pergi sana Dan. Pelan-pelan. Kamu tekan sangat. Kamu tekan sangat ha. Depan belakang Is. Depan belakang Is. Duduk belakang Is. Duduk belakang Is. Rasa. Hanya barang hanya. Barang hanya. Ada rasa kan? Hah? Saya boleh pam, you je tak boleh pam. Tak boleh pump kau. Ya my baby. Tak boleh pam, tak boleh pam. Ayo, GT pun makan isi ikan lah. Mantap lah. Hari yang mantap babi aku sangkut ni. Minta ikan makan ni. Tengah tunggu. Tanjung Karang.
Tanjung Karang, Kuala Selangor. Salam bang. Waalaikumsalam Ikis. Waalaikumsalam geng Terima kasih bang follow. Terima kasih follow. Baru masuk ke? Baru masuk tadi. Ada sejam lebih. Esok terjah kolam mana? Besok rehat okey. Okey, ada dalam grup tak tengok buat update. Kau nak join bagi tahu je. Kamera pusing. Ini road member tak dah pusing dah. Arahkan je. GT lah. Jenah. Saja je buat korang. Jenah dia gila. Nak grade lah. Tunjuk kat orang jap. Guys, alhamdulillah guys. Jenah bantal mat. Weh. Bantal siul. Ui, bapak dia. Tangan aku. Bapak kuat je lah. Wish. Uish. Lek. Jap ah. Jap. Serius. Tak, member nak tengok. Jap. Member nak tengok. Ya, jap. Tunjuk sekejap apa? Sekejap lagi saya letak awak kat air. Gentle. Okey. Kan macam tu okey. Dah koyak mulut, pak. Ya, jangan kotorkan seluar. Astaghfirullahaladzim. Geng, bantal memang macam ni je. Bapak tak relax tu. Bapak bantal je. Guys, bantal tu. Baik tu pokcik. Mana yang player pokcik tu kan? Cuba screen record jap. Hantar kat admin. Saya boleh kata, guys, kolam pokcik apa? Saya tak sangka. Ni bantal weh. Serius. Shaking siap. Anggap tak. Mau tahu je. 24. Ada soalan ke orang? Ada soalan? 2 kilo. Cek kilo, diorang dah jawab belum? 1 kilo dah lah. Diorang jawab 32, 24, 25, 18. Berapa kan? 32. Okey, dalam kiraan 10 saat jawapan saya tutup 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Habis. Mal black paling last Abang mal black 240. 240 Ada? Tak ada? Tak ada. Tak ngam. Meledak. Tadi cancel, ni takkan cancel. Tadi cancel. Tekan. Nah, tengok. GT? Nah, tengok. Tengok geng. Tekan macam mana geng? Nah, mana yang tak pernah sampai? Locak. Tarik sampai counter. Okay geng, so selesailah sesi memancing kita di kolam pancing Pokcik 23 Bagan Pasir Tanjung Karang So alhamdulillah daripada tim SWS Angler. So diorang tengah set up ikan jap. Diorang tengah susun, kita berselfie dulu. Okay. So alhamdulillah geng. So ini saja hasil
5 orang untuk geng-geng SWS Angler. Alhamdulillah. Terima kasih kolam Pok Cik 23. Cun SWS Padu. Okey geng, so itu saja video untuk kali ni. Terima kasih korang yang support saya apa semua. Alhamdulillah kami tim SWS Angler dapat hasil macam tadi yang korang tengok tu lah. So kami berlima hari ni daripada SWS Angler. Kami datang ke kolam Pok Cik 23 Bagan Pasir Tanjung Karang. Alhamdulillah. So macam biasa geng, jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Kita jumpa kat next video. Bye bye. Assalamualaikum.